Assalamualaikum dan hai guys, saya Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni saya ada satu barang best untuk korang. Macam mana kalau korang ni jenis heavy user, korang yang travel bawa laptop, bawa phone, bawa tablet, bawa TWS, semua sekali. Korang mesti perlukan sebuah power bank yang besar dan padu. So hari ni kat tangan saya ada CuteTech CP25 power bank. Yang ni kapasiti dia sangat besar, iaitu 20,000 mAh. Dan dia ada maximum output sehingga 55 watt. Dan apa yang paling best? Tengok ni, dia ada built-in kabel USB Type-C. So dah tak perlu dah bawa kabel asing. Dan sebelum kita nak cerita pasal power bank ni, kita nak cerita dulu pasal brand power bank ni, iaitu CuteTech. Mungkin ada yang tak familiar dengan brand ni. Sebenarnya CuteTech ni bukan cacalang brand. Ia adalah sebuah syarikat ekosistem Xiaomi. Dan diorang ni memang pakar dalam bidang ni. Dah lebih 10 tahun pengalaman buat power bank dan juga charger. Jadi dari segi kualiti, teknologi dan reliability, memang dah terbukti. Dan kita pun lebih yakin untuk guna. Dan sekarang jom kita unboxing power bank CuteTech CP25 ni. Let's go. So ini dia kotak dia, sangat minimalis dengan grafik power bank ni. Dekat bahagian belakang ni ada semua spek-spek penting macam max output 55 watt, input 40 watt dan kapasiti 20,000 mAh. Dan kat dalam kotak kita akan dapat power bank CuteTech CP25 itu sendiri. Dan ada documentation untuk extra info pasal power bank ni. Dan dalam kotak ni kenapa tak ada kabel? Sebab kabel dah attach dekat power bank ni. So nampak lagi praktikal. First impression saya bila pegang power bank ni, dia rasa sangat padat dan solid. Yalah, bateri pun dalam ni ada 20,000 mAh. Rekaan dia memanjang, saiz dia lebih kurang macam saiz smartphone biasa. Cuma dia lebih tebal. Kalau pegang pun binaan dia rasa berkualiti, tak rasa murah. Yang ada dekat tangan saya ni warna putih, yang ni pula warna grey. Dan ada juga warna biru dan orange. Dan star of the show dia, mestilah kabel built-in USB Type-C ni. Kabel ni boleh juga berfungsi sebagai lanyard. So korang boleh sangkut dekat beg ataupun pegang je. Tak perlu risau dah pasal kabel tinggal lagi. Dekat bahagian tepi ni pula, ada skrin LED digital. Bila kita tekan butang ni, dia akan tunjuk baki bateri dalam peratus. Jadi senang nak agak bila nak kena charge. Okey, rupa dah cantik. Sekarang kita nak tengok apa yang power bank ni boleh buat. Power bank CuteTech CP25 ni ada 3 output. Pertama, dia ada port USB-C. Yang kedua, kabel built-in USB Type-C ni. Dan dia boleh bagi maksimum output 55 watt untuk phone Xiaomi. Dan dia ada juga 45 watt untuk charge laptop macam MacBook Air. Dan phone Samsung yang support 45 watt super fast charging 2.0. Dan yang ketiga, dia ada port USB-A untuk phone yang support UFC-S. Dan 18 watt untuk charge device lain macam TWS atau smartwatch. Dan untuk charge power bank ni balik, korang boleh guna port USB-C dia. Dia support input 40 watt. So walaupun kapasiti 20,000 mAh, tak adalah tunggu 1 hari nak charge penuh power bank ni. Dan ya, korang boleh charge 3 device serentak. Contohnya laptop guna port USB-C, phone guna kabel built-in, dan TWS korang boleh guna port USB-A. Sangat convenient. Dan sekarang kita nak tengok pula performance power bank ni. Kalau korang ada MacBook Air, charging 30 minit dengan port USB-C 45 watt tu, power bank ni mampu bagi 42% bateri. Ini memang lifesaver kalau korang kerja kat luar. Untuk peminat Xiaomi, kalau guna kabel built-in 55 watt tu, power bank ni boleh charge Xiaomi 14 sehingga 90% dalam masa 30 minit je. Sangat laju. Untuk geng Samsung pula, dia support 45 watt PPS. Jadi kalau korang charge S35 Ultra, boleh dapat 70% dalam 30 minit saja. Dan untuk geng iPhone, jangan risau, dia ada support USB power delivery. Kalau guna iPhone 15 Pro Max, charge 30 minit boleh dapat 55%. So untuk kapasiti 20,000 mAh ni, secara teorinya cukup untuk charge iPhone 15 Pro Max dalam 2.8 kali atau charge MacBook Air lebih daripada 1 kali. So memang cukup sangat untuk bawa travel 2 hingga 3 hari tanpa risau. Okey, nak charge pun laju. Kapasiti dalam ni pun besar. Tapi selamat ke tak? Itulah part yang paling penting. Untuk keselamatan, korang tak perlu risau. Power bank ni ada sijil CCC, China Compulsory Certification. Actually, ini adalah sijil mandatory daripada kerajaan China yang mengesahkan power bank ni dah lulus ujian-ujian yang sangat ketat. Contohnya keselamatan elektrik, kestabilan bateri dan konsistensi dalam perkilangan. So, maknanya power bank ni memang terjamin selamat dan memang lepas untuk bawa masuk dalam flight ke China. Jadi, berbaloi ke tak beli power bank CuteTech CP25 ni? Bagi saya, ini power bank all-in-one yang sangat-sangat berbaloi. Kalau korang tengah mencari power bank yang ada kapasiti bateri besar 20,000 mAh, nakkan charging yang sangat laju, lepas tu nak ada rekaan yang portable dengan kabel built-in USB Type-C,
ada skrin digital yang jelas dan kualiti yang dijamin selamat. QTech CP25 ni memang pilihan terbaik untuk korang. Bagi saya, powerbank ni sangat sesuai untuk student yang selalu bawa laptop pergi kelas, orang yang selalu on the go pergi travel, atau sesiapa sahaja yang nakkan satu powerbank yang boleh settlekan keperluan charging untuk semua gadget korang. Korang boleh dapatkan powerbank QTech CP25 ni dekat Shopee dan Lazada. Link semua saya akan letak dekat ruangan description box di bawah. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail. Kalau korang ada sebarang soalan ataupun cadangan ataupun apa jua pertanyaan, terutama mengenai powerbank QTech CP25 ni, korang boleh kongsikan kepada saya melalui komen di bahagian bawah ni. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.